Bot nelayan di kampung Teluk Biru selalu mengelak sebuah pulau kecil di tengah laut. Pulau itu dipanggil Pulau Suri Hitam. Orang tua kata siapa yang jejak kaki di sana selepas maghrib tak akan balik sama. Tapi malam itu Amir dan 3 rakannya sengaja pergi untuk buat video paranormal. Sebaik mereka tiba, suasana pulau terlalu sunyi. Tiada bunyi ombak, tiada angin, hanya bunyi loceng kecil berdenting dari dalam hutan gelap. "Korang dengar tak?" bisik Johan sambil memegang kamera. Mereka ikut bunyi itu sehingga ternampak sebuah pondok kayu usang. Di depan pondok tergantung puluhan patung kecil daripada kain borok. Semuanya mempunyai rambut manusia sebenar. Tiba-tiba kamera Johan berbunyi statik. Dalam skrin kamera, kelihatan seorang wanita berbaju putih berdiri di belakang Amir. Tetapi bila mereka berpaling, tiada sesiapa. "Jom balik sekarang," jerit Amir. Mereka terus berlari ke pantai. Namun bot mereka hilang. Pasir di tepi pantai pula penuh tapak kaki baru, seolah-olah ramai orang baru sahaja berdiri mengelilingi mereka. Kemudian loceng tadi berbunyi lagi. Kali ini lebih dekat. Ting ting ting. Perlahan-lahan muncul sosok wanita berambut panjang dari celah pokok. Mukanya pucat, mulutnya terkoyak hingga ke telinga. Dan di tangannya terdapat kamera Johan yang sepatutnya masih dipegang rakannya itu. Tetapi Johan sudah tiada. Yang tinggal cuma suara berbisik di belakang mereka. Pulau ini tak pernah benarkan tetamu pulang.